Assalamualaikum. Hari ni aku nak main game random kat Roblox. Sesi game random dekat Roblox. Yata. Patutnya hari ni jadual shawarma kiosk, tapi disebabkan hujan, aku tak boleh ajak kawan aku datang ke rumah. Hari ni aku nak main game Mon Kicau Mania. Ini kau boleh tengok meme dia, mesti kau tahu kan. Kicau. Sudah. Jom kita cuba main game ni. Aku tak tahu, aku tengok bikin main. Aku rasa best kot game. Aku tengok tapi aku tak ingat. Maaflah, admin pening. Okay, fashion karambit ni apa? Karambit kan ni? Aku tak salah kan? Okay je, betul. Sorry lah, aku ni kurang tahu sikit. Biasalah, admin kan jarang keluar rumah. Sekarang dah jarang. Buat apa aku keluar rumah juga, tak ada kerja. Itu tu. Anak anjay. Okay, sabar. Kalau aku tambah backsound Kicau Mania kat game ni, korang pening tak Okay, video kita tambah selama 1 minit ke depan. Sekejap. Okay guys, 1 minit ke depan akan ada sound Kicau Mania. Ayo lu. Tak apa, kat agent dah aku tengok. Kalau dah 1 minit nanti aku matikan soundnya. Sebab gila salah lama. Okay, ni game apa sih aku main? Sumpah random. Thumbnail dia nanti aku letak macam mana Itu sound aku sini. Itu suara aku ya. Aku tak tambah backsound apa-apa. Awas kau. Tisu je. Okay. Aku baru gelakkan orang sikit, betul. Astaghfirullahaladzim, ngeleknya. Gameplay pause ni sumpah serabut. Tapi sesi game random ni aku main sampai 10 minit dah aku akan tukar game. Boleh kot gitu. Sumpah game ni buat aku ngamuk nanti. Hari ni kalau aku rajin, aku record 2 video. Kalau korang tengok aku pukul 10 ni baru upload 1 video. Tunggu pukul 12 mesti ada video kedua. Sebab kan Jumaat ni, cuti ni, aku bolehlah ada kerajinan upload 2 kali. Mencabar juga game ni. Aku ingat game random gini tak mencabar. Menenangkan otak. Yang menyakitkan otak. Stres berat. Tidak gokil. Video sebelum ni record dia tak jelas. Anjing. Video ML sebelum ni tak jelas kan record dia. Sorry lah record ML memang tak jelas mana. Aku punya mic dah sampai. Astaghfirullahaladzim. Keram ni aku. Apa benda kat bawah tu? Tu. Sabar. Fokus main dulu. Dah aku kena main satu gini. Bapak lambatnya. Okay, dah pesan santai. Jangan mengeluh. Berapa minit dah? 3 minit. Okay, ada lagi masa 6 minit. Entahlah aku rajin ke tak. Checkpoint jangan lupa. Trauma aku 40 checkpoint. Okay, jangan sampai aku buat ni jadi game series Kan lagi satu series 10 minit. Siapa tahu kalau ada yang nak aku main lagi. Semoga ada. Okay, aku akan tambah lagi backsound Kicau Mania selama 1 minit. Okay, start sekarang. Kicau. Jangan suara aku sumbang. Tengok. Dia salah main. Fokus dulu. Game gini bukan fokus tu. Memang. Nanti link game dia aku letak kat description. Kalau korang tak tahu description mana, tengok video tutorial lepas ni. Okay, sudah aku rasa. Tak dalam sangat. Okay.
Sekejap. Wih, susah weh. Tapi yang ni 10 minit dulu. 10 minit lagi tu aku nak record video kedua kalau aku rajin dan kalau storage cukup. Video kedua aku record start pukul 9. Uploadnya mungkin lambat lah. Lepas video ni siap upload baru aku nak record video kedua. Tengoklah kalau korang dapat video yang ke-10. Video kedua 1 pagi lah jawabnya. Ayolah, kena tunggu 1 pagi. Siapa juga yang nak tunggu gila. Aku kan tidak masih YouTuber baru. Aku pelik tu macam mana video aku boleh ada 50 orang yang tengok Korang tersalah tekan ke apa? Coba jelaskan. Video aku bukan menarik pun. Main game random je kerja. Main ML terus jadi duta tak sistem. Mungkin hanya perasaanku saja. Jangan. Dia okey lagi, rank tinggi. Aku baru maui. Grading tak lepas lagi. Aku malas main. Yelah, aku kena fokus kat grinder dulu. Esok jadual Warnet Simulator. Ahad faham lah takkan tak faham. Yang tahu-tahu saja. Ya, kalau korang selalu tengok siaran aku mesti tahulah. Okey, sabar. Fokus gila aku main game ni. Padahal ini game level budak je ni. Budak pun tak nak main aku rasa. Tidak mencabar. Game kenapa dia tak ada aku banyak yapping? Aku nak letak sound kat game ni. Cuma aku takut kena copyright macam video sebelum ni. Okay lah, aku letak sound 4. Tak ada sound mana pun. Roblox jangan kau sensor pula tu. Video sebelum ni kena copyright. Tapi soundnya tak hilangkan. Cuma kena ban kat beberapa negara. Astagfirullah. Negara ke wilayah dah. Nanti aku tengok balik. Sebenarnya aku boleh hilangkan suara lagunya. Aku takut sound dia sekali hilang. Nanti aku cuba buat satu video yang tu aku nak cuba suara lepas yang kata tu. Ni tempat berani ke? Nampak tu partikel lagi. Moga boleh lagi. Amin. Mungkin memang tak ada sound lah. Alhamdulillah. Takut aku. Nanti aku cuba hilangkan soundnya dekat video ML tu. Yang sempat tengok. Nanti aku cuba hilangkan yang lagu tu. Ni aku nak tengok hilang sound lagu ke hilang video. Hilang video memang faham lah Mama aku penat. Dah lah video 4 GB ni. Aku main Hellcat. Nanti kalau korang kalau video tu tak ada sound, aku akan padam. Dan faham lah korang akan tahu pasal video tu hanya kat sini. Dia sempat tengok, sempat lah. Okey, dah berapa minit. Aku lebihkan sikit habis. Best pula main. Okey, tak apa. Aku lebihkan ke 12 minit. Admin kedekut. Hey, diam. Kau tengok ni macam mana admin dah kedekut. Okey, kita dulu. Aduh, aku nak tunggu cermin mata aku yang untuk blok sinar pada full. Sakit mata ni. Sehari main game berapa jam. Sebenarnya aku dah record. Sebenarnya aku upload video selalu lambat sebab edit. Nak zoom in, zoom out. Padahal edit gitu je. Ya, aku dah tak nak tambah back sound, sumpah. Trauma aku kena hari tu. Tunggu beli mic je aku ni. Hilang pula weh. Level apa ni weh? Aku ingat hilang tau. Punya hilang aku takut dah. Ski issue. Jangan jatuh pula, malu aku. Bismillah. Nanti kau kena ejek balik ski issue dengan orang tu. Kat dia basah lah mak. Melek.
Bayi. Ui, aman. Orang tu screenshot. Nangis dia orang tu. 14 baru. Aku dengar satu sound lah. Betul-betul ada woi. Dengar lah korang berpuas. Anjay, Kicomania. Takut kena copyright lagi. Please jangan. Kalau kena copyright lagi, sumpah lah. Aku dah penat dah. Dah penat ni copyright ni. Dapatnya dah 10 minit. Sorry ya, tak boleh main game sampai habis. Tapi itulah. Inilah sang to the high cortisol. Pan ngebak ke bawah tu.